Hari ni aku datang lagi dekat jajan viral sebab anak buah aku, dia tengok kawan dia makan aiskrim tu, nampak macam sedap je. Tu yang dia suruh aku beli tu. Assalamualaikum. Tengok mana aiskrim baru tu. Uish, dia ada rose juga kan. Ni baru ni. And then, ni lah dia, Frosty Fruit Bites. Boleh lah satu. Dua lah. Aku satu. Beli ni je kot. Terima kasih. Alright, dah dapat aiskrim daripada Kak Jajan. Kali ni beli lagi untuk anak buah. Tapi aku beli dua lah, untuk try satu sebelum anak buah aku makan. Makan dulu lah. Frosty Fruit Bites. Uyo, lawa dia punya colour. Kena ada something lah untuk letak. Sekejap Ada peach, mango. Try dulu lah, aku pun tak tahu. Nampak macam peach. Sedap kan dalam dia. Tak berapa manis sangat. Okey lah ni. Ini masa beli tadi memang ramai. Mungkin sebab dia viral lot. Strawberry. Rasa strawberry betul lah dalam dia. Wow. Aku rasa aku akan habiskan ni sekali anak buah punya. Nampak macam grape. Rasa anggur. Tapi yang ni kena makan cepat sebab dia mudah cair. Macam mango atau orange. Dia ada macam-macam aiskrim dalam tu. Yang ni yang terbaru lah. Last one. Tak. Anak buah aku dia tengok kawan dia makan, sebab tu dia suruh aku beli lagi tu. So yang tinggal satu ni untuk dia lah. Alright. Overall sedap.